والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am bermula daripada ayat 60 berakhir pada ayat 62 yang bermaksud, dan dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa-apa sahaja yang kamu kerjakan, apa-apa sahaja yang kamu lakukan pada waktu siang. Kemudian dia membangunkan kamu pada waktu siang untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan olehnya. Kemudian kepadanya lah tempat kamu semua akan dikembalikan. Lalu dia memberitahukan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan, apa-apa yang telah kamu lakukan. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya. Lalu diutus kepadamu malaikat-malaikat sebagai penjaga, sehingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya dan mereka tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. Kemudian mereka iaitu hamba-hamba Allah akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar-benarnya. Ketahuilah kamu bahawa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala ruang waktu untuk sama-sama kita menumpang hidup atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ruang waktu untuk kita menambah amal kita bagi bekal perjalanan kita yang sebenar-benarnya, iaitu perjalanan hidup kita pada hari akhirat. Bumi kita duduk seketika, sampai masa dan ketikanya kita akan berpindah ke suatu alam. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, kita dipaksa berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur bila sampai masa dan ketikanya. Lantaran itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam pesanan yang selalu saya bacakan kepada tuan-tuan. Allah berpesan, perbanyakkanlah pembekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amat jauh, perjalanan kamu amat panjang, perjalanan kamu amat sukar. Nabi pesan kepada kita, kerana perjalanan hidup kita di dunia mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, lepas tu kita kembali kepada Tuhan kita. Tapi perjalanan akhirat mungkin ratusan jutaan tahun lamanya, jalanan hidup yang tak mati lagi setelah kita hidup di sana, kan? Maka kata Nabi, perbanyakkan pembekalan kamu kerana sesungguhnya perjalanan kamu jauh. Dua, kata Nabi SAW, perhebatkanlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya lautan itu dalam hidup kita ini kita akan jumpa ujian demi ujian. Makin lanjut usia kita, yakinlah makin banyak ujian-ujian yang akan kita lalui. Makin kita tua, kali ibarat kereta, rosak sana, rosak sini dan sebagainya. Maka Nabi pesan kepada kita, perhebat pergantungan kamu kepada Tuhan kamu. Saya baru dalam tempoh 2-3 hari ini banyak peristiwa-peristiwa yang menyayukan hati. Kalau semalam pagi subuh saya dapat perkhabaran seorang mantan pengurusi Surau Taman Muhibah meninggal dunia.
Sebelum dia meninggal, saya jumpa dia kuliah subuh. Lalu saya berkuliah dalam kuliah subuh tu, saya bercakap dalam kuliah subuh saya, kita ni adakah setelah kita mati, kita nak minta balik lagi ataupun kita tak minta balik lagi? Dia tengok saya tengok dia tengok saya. Saya kata sebab menurut Al-Quran, manusia yang dah mati ni ada yang nak minta balik lagi. Dasarkan kepada ayat surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, manusia minta balik, tangguh sikit saat kematian dia nak bersedekah. Berdasarkan daripada surah As-Sajadah, manusia minta balik, Rabbana absarna wassami'na farji'na na'malu solihah. Kami nak balik, kami nak buat amal baik. Lalu saya bertanya kepada dia, agak-agak tuan-tuan, besok kita dah mati ni, kita orang yang minta balik lagi ke tak minta balik? Rupanya percakapan saya tu percakapan yang akhir. Habis kuliah dia ajak saya makan, duduk beradab, dia makan nasi lemak semalam, saya makan nasi, saya makan lontong. Bila makan, dia nak bayar saya punya makan. Orang dah bayar, dia bagi saya duit, Ustaz, ni duit 50, tolong sedekahkan kepada jiran Ustaz yang rumah terbakar. InsyaAllah, saya kata. Pagi semalam, dapat perkabaran, dia meninggal dunia. Malam, hari ni pula dapat perkabaran, Haji Nawawi meninggal dunia. Itulah kehebatan. Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hidup nak mati nak uji manusia ni. Siapa di antara mereka yang lebih baik amalan? Dua gantung kuat. Yang ketiga kata Nabi, perelokkan amal-amal perbuatan kamu. Makin umur kita ni tua, maka amal kita ni sepatutnya makin elok. Makin elok dan makin elok. Makin elok. Kerana kata Nabi, titian syirat amat halus. Saya hanya sampaikan pesanan Rasulullah menurut hadis-hadis yang saya baca. Kerana kata Nabi, perjalanan akhirat, titian sirat merupakan satu titian yang sangat-sangat halus. Manusia yang meniti titian sirat akan disoal dengan 7 persoalan. Siapa yang sangkut satu persoalan, dia jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sekatan yang pertama, manusia akan ditanya tentang syahadah dia. Bagaimana keyakinan dia kepada Tuhan dalam syahadah dia. Pada sekatan yang kedua, manusia akan ditanya oleh Allah tentang sembahyang dia. Pada sekatan yang ketiga, dia akan dihalang ditanya berkaitan dengan puasa dia, tentang haji dia. Seterusnya tentang haji dia. Pada sekatan yang keempat, dia akan tanya tentang zakat dia. Pada sekatan yang kelima, yang pertama sembahyang syahadah, nombor 2 sembahyang, nombor 3 puasa, nombor 4 zakat, nombor 5 haji, nombor 6 dia akan tanya berkaitan dengan wudu dan mandi wajibnya. Dan pada sekatan yang terakhir, manusia akan disoal berkaitan dengan kezaliman yang dibuat kepada manusia. Ada yang fitnah, ada yang mengumpat, ada yang hutang tapi tak bayar. Maka sekatan inilah sekatan yang paling susah untuk kita lepas. Menurut apa yang dijelaskan dalam kitab Air Mata Mahsyar, sekatan inilah yang paling susah nak lepas. Iaitu bila kita dalam dunia ni ada dosa, ada salah dengan orang, ada fitnah orang dan sebagai ambil harta orang, kita tak pulang. Inilah yang paling berat besok pada akhirat. Orang akan tagih dan tagih. Dan akhir sekali, pada sekatan yang kelima tadi, dia tanya tentang wudu dan mandi wajib. Dan akhir sekali dia akan tanya yang ketujuh berkaitan dengan buat zalim kepada manusia. Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, ikhlaslah dalam kamu melakukan sesuatu amal. Kerana yang meneliti amal kamu ini amatlah teliti. Amatlah teliti. Itu antara pesan Nabi. Kalau 5 ni kamu buat, maka empat perkara ni kamu buat tempat pengistirahatan kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi dalam alhamdulillah pada malam ni kita dapat meneruskan sisi kuliah kita, tuan-tuan. Sisi kuliah kita seperti mana sebulan sekali. Saya demam sebenarnya, kan agak ni kepenatan. Saya kata cutilah, cuti. Saya kata kuliah ni sebulan sekali. Kalau cuti kita akan jumpa 2 bulan sekali.
Saya jarang cuti kuliah kecuali urusan yang begitu penting. Jadi mudah-mudahan tadi di Bakri Batu 6 pun itu juga. Bila kuliah aja terus sihat. Balik, demam balik. Mudah-mudahan lepas kuliah ni sihatlah tuan-tuan. Apapun alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Jangan lupa ikhlaskan hati, jangan lupa berniat beriktikaf. Kerana kita pastikan setiap daripada amal-amal kita ini datangkan manfaat pahala pada kita besok pada hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada manusia melalui ayat-ayat Al-Quran, khususnya daripada surah Al-Anbiya. Dan pagi tadi saya ditanya oleh orang, kenapa hari ini Ustaz manusia leka nak pergi masjid, leka nak pergi surau tak ramai? Saya kata manusia hari ini hanyut dengan kehidupan dia, dengan cobaan dia. Kalau ibarat ikan yang duduk dalam laut, walaupun ikan tu duduk dalam laut tempoh masa yang panjang, tapi ikan tetap bersifat dengan keikanan dia, iaitu tawar, dia tak masin. Manusia ni kadang-kadang kalau telur kita gendam dalam air masin sehari, 2 hari, 3 hari sampai 10-15 hari, lama-lama jadilah telur tu masin. Di manusia ni pun kadang-kadang Allah sebut bagi manusia ni, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah amman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Siapa yang buat demikian, maka kata Allah, mereka orang yang rugi. Bila kita duduk dalam environment manusia yang sibuk sangat mencari dunia yang nak ditinggalkan, dia terlupa bahawa sebenarnya dia datang ini untuk bawa cari akhirat yang dia nak bawa. Lalu saya gunakan istilah, dunia bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia tempat kita meninggal. Maka Nabi bersabda, kata Nabi, inna dunya, kata Nabi, takdir halat billah, kata Sayyidina Ali, dunia ni berangkat membelakangi kamu, akhirat berangkat mendatangi kamu. Dan bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia. Ada orang putera dunia dan ada putera akhirat. Ada orang yang celik sahaja mata dia sibuk mencari dunia. Ada orang yang celik sahaja mata dia sibuk cari akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena menjadi putera akhirat, jangan jadi putera dunia. Kerana hari ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Yang kita semayang, yang kita puasa, yang kita baca Quran, ini tak lama lagi kita nak semayang tarawih. Main tarawih ni biasanya 20 rakaat. Sebab itu Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Baru diletak kutiba alaikumusiyam, wajib atas kamu berpuasa. Diletak iman dulu. Iman dulu diletak, baru diwajibkan atas kamu ni berpuasa. Kalau kita sembahyang berjamaah ni, setiap kali kita sembahyang tarawih, kita angkat sejadah, bawah sejadah ni ada RM20 atau RM50. Agak-agak tuan-tuan, ada tak orang nak sembahyang tarawih 8 rakaat? Saya rasa tak ada. Paling-paling 50 rakaat kali dengan 20 kan dapat lebih kurang 1,000 satu hari. Tapi sembahyang tarawih pahala tak nampak. Majlis ilmu pun pahalanya tak nampak. Orang yang beriman, dia akan terus beramal dan beramal dan beramal kan sementara itu. Namun begitulah, itulah kekuasaan Tuhan kan. Kita mengharap 2 bulan kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa bulan lain kita tak mohon, raya pun kita tak mohon, tapi Ramadan kita mohon. Kenapa kita minta Ramadan? Sampai 2 bulan kita berdoa diajarkan. Jawabnya tidak lain dan tidak bukan kerana Ramadan ini kalau diibaratkan sebidang tanah yang sangat-sangat subur. Maksud tanah yang subur ini, sesiapa sahaja yang beramal dengan amalan yang sunat diberi pahala amal yang wajib. Tapi siapa yang melakukan amal-amal yang wajib, maka akan dilipat gandakan sehingga 70,000 kali ganda. Namun begitu,
Apalah maknanya tanah yang subur kalau kita tidak bercucuk, kalau kita tidak bertanam? Apalah makna majlis ilmu, surau, ada majlis ilmu, tapi sayang kita tak menghadirkan diri kita. Berbeza antara satu sama lain. Saya tengok perbezaan itu. Tadi semalam saya berada di Batu Pahat. Saya berkuliah di Surau Taman Seri Penggaram. Kehadiran muslimat dalam majlis ilmu tu Tuan Haji, saya ingat sekitar lebih kurang 200 hingga 250 orang. Lebih kurang macam kehadiran muslimat Masjid Jami' Pesokat lah. Nampak macam 200 tu. Wallahualam. Tapi sekitar 200 hingga 250 orang. Itu surau. Kalau tuan-tuan tak percaya, sekali-sekali tuan-tuan boleh ikut saya pergi ke sana, Surau Taman Seri Penggaram. Pergi tengok. Malam saya sambung pula kuliah isyak pula tuan-tuan. Kuliah isyak dia, saya ingat lelaki itu 3/4 ataupun full surau tu penuh. Full surau tu. Saya ingat hampir-hampir 200 orang yang datang solat fardu maghrib secara berjamaah, fardu isyak secara berjamaah dan majlis ilmu. Tadi saya di Masjid Asy-Syakirin, Bakri Batu 6. Habis sahaja kuliah, duduk berbual dengan Bilal. Bilal kata, Ustaz, apa tadi sini ramai yang kuliah, kata dia. Ustaz Farudin, Ustaz Sanusi, ramailah yang ajar, kata dia. Tapi sayang Ustaz, dari seramai-ramai yang datang kuliah itu, daripada seramai-ramai itu, lampu lebih banyak daripada orang. Kenapa jadi macam ni Ustaz? Jawabnya, kadang-kadang kita ni tuan-tuan larut dalam hidup kita ni. Faham maksud saya larut? Larut ni makna dengan maksud saya larut ni, kita tengok orang lain leka, kita pun jadi leka. Dia tidak jadi budaya sebegitu nak jadi seronok duduk dalam majlis ilmu ni tadi. Itu yang kita pandang dan kita perhatikan tuan-tuan. Apapun alhamdulillah tuan-tuan dapat melapangkan sedikit daripada masa. Saya ditanya oleh anak saya. Isteri saya pun tadi kata tak apa. Pergilah, demam-demam tak payah pergilah. Anak saya telefon saya. Asal dia telefon, saya kuliah. Asal saya kuliah, dia telefon. Asal saya telefon, dia kuliah. Asal saya kuliah, dia telefon. Begitulah hari-hari. Akhirnya dia fed up. Dia kata, ayah kan dah pencen. Ayah tak penat ke duduk kuliah hari-hari. Malam tuan-tuan bayangkan, subuh, habis aja sembahyang subuh siap, pergi ziarah kematian. Lepas ziarah kematian, pergi ke Melaka. Pukul 11.30 sampai rumah, lebih kurang salin-salin baju turun ke Batu Pahat. Kuliah di Batu Pahat, habis kuliah Batu Pahat, pergi ke mungkin dia kata Sungai Rengit, patah balik, singgah balik di Batu Pahat, kuliah lagi dekat Batu Pahat. Sampai rumah sekitar lebih kurang pukul 11, tak boleh tidur, demam. Pagi tadi bangun sambung kuliah kat Paik Pupuk, balik rumah, balik main Jumaat, lepas main Jumaat Bakri Batu 6, balik tadi dekat pukul 6.30, dapat duduk sekejap. Rumah kata tak payah pergilah, nak pergi Pek Sokat, kalau tak pergi nanti 2 bulan, belum masuk raya lagi, masuk raya 3 bulan, silap-silap raya cuti. Jadi anak saya tanya saya, ayah tak penat ke ayah? Saya suka nak beritahu tuan-tuan, tanah yang kita miliki makin lama makin susut, makin lama makin susut. Bila Allah SWT bertanya kepada kita, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai masanya lagi bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? Tuan-tuan fikirlah ayat itu tuan-tuan. Genong pada ayat ke-16 daripada surah Hadid, Allah Ta'ala bertanya, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masanya lagi bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah. Belum sampai ke? Kita jangan tanya orang lain, kita tanya diri kita sendiri. Kita tengok masjid ni, kalau saya datang masjid ni, berapa ramai jamaah masjid ini yang telah pergi meninggal yang saya kenal satu demi satu. Dan betul kan? Kita tengok seorang-seorang. Tapi kita tengok tu kadang-kadang
Betul juga kata almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat. Kadang-kadang manusia ni perangai dia macam lembu, lebih teruk daripada lembu. Saya biasa sembelih korban, tuan-tuan. Lembu ni kalau saya sembelih korban, kita sembelih yang sekor. Yang sekor lagi duduk kunyah rumput. Mulut dia gitu. Dia kunyah rumput. Saya biasa sembelih ayam. Kalau ayam hutan ni betul lah kata Nabi, kalaulah binatang yang tidak berakal tahu tentang kematian, kata dia, nescaya binatang takkan makan, takkan minum sampai dia mati. Rupanya binatang tak tahu tentang mati. Kita tahu, binatang tak tahu. Kalau binatang tahu tentang mati, kata Nabi, maka binatang takkan makan, takkan minum sehingga dia mati. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sembelih ayam, kalau tuan-tuan sembelih ayam betina, ayam jantan duduk menangis tepi parit ke, ataupun dia cari betina lain. Itu perumpamaan, dia akan cari betina lain. Itu perangai ayam jantan. Sebab itu kadang-kadang bila kita lihat hadis Nabi pula lain kata, dulu saya pernah sebut, perbandingan orang yang berakal, yang pandai dengan orang yang bodoh, ni kata Nabi tentang ilmu, seibarat kata Nabi haiwan dengan mutiara. Tak tahulah tuan-tuan ambil faham ke tak faham kataan itu, tapi saya ambil faham. Kata Nabi, perbandingan orang yang bodoh tentang ilmu seperti mana haiwan dengan mutiara. Haiwan dengan mutiara ni kalau tuan-tuan bela kambing, tuan-tuan bela lembu. Kambing tuan-tuan bagi rantai plastik, lembu tuan-tuan bagi rantai emas. Agak-agak tuan-tuan kambing kecil hati tak? Dia duduk tepi parit termenung. Kenapa kau termenung, Bing? Tuan mengelat. Lembu tuan bagi rantai emas, saya tuan bagi rantai plastik. Dia tak kecil hati sebab dia tak tahu nilai emas. Itu dia. Sama juga orang yang jahil. Sama juga orang jahil. Tempat saya ni tuan-tuan, baru saja berlaku kematian jiran malam nisfu Syakban. Pukul 1 lebih agaknya, tengah bunyi ambulans, saya baru nak tidur. Bila saya datang, saya pergi bangun tengok, astagfirullah. Jiran, kita tahu sejarah dia buat rumah tadi, sebiji batu angkat, susun. Dalam bertempoh 5-6 tahun nak siapkan sebuah rumah. Tapi malam tu ranap habis sehelai sepinggang tinggal. Habis semua sekali. Total loss habis semua sekali. Dalam tempoh 15 minit saja. Saya tengok dia duduk termenung. Isteri dia menangis, anak-anak dia menangis duduk termenung. Habis sebuah rumah. Tempoh 15 minit lebih kurang. Kan Quran kata, di antara apa yang diajar Quran, ma asaba min musibatin, setiap bencana yang menimpa di bumi, menimpa kepada dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab, agar kamu tak rasa sedih hati sangat dengan nikmat yang dapat dan tak rasa gembira. Sabar Bang Dan, sabar, saya kata. InsyaAllah ada hikmahnya. Dia sabar insyaAllah Ustaz. Sabar. Siangnya saya pun pergi kuliah kepada orang. Pergi satu tempat, pergi kuliah. Ramai yang hadirnya. Saya kata, tuan-tuan, Nabi ajar kita, sesiapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, Allah akan mudahkan urusan di dunia, di akhirat. Siapa yang menutup aib orang Islam di dunia, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya satu perjalanan ke syurga Allah Ta'ala. Siapa yang melangkah kaki ke masjid, setiap satu langkah itu Allah bagi dia satu pahala dan sebagainya. Saya pesan itu. Jadi oleh kerana rumah dia habis angus terbakar, nak makan beras sebiji pun tak ada, pakaian tak payah ceritalah, saya kata. Saya mohon kalau ada tuan-tuan yang nak bagi sumbangan, tuan-tuan bagilah sumbangan. Sampaikan, nanti saya serahkan. Okeylah, habis kuliah orang bagi. Dapat lebih kurang 1,200, 1,300 gitulah. Saya pun datang, hantar duit tu petang tu dekat rumah tu, tengok tuan saya dengan pampers. Yalah, kena sakit, dia kena kanser usus, dah tahap 3, dah potong dekat pampers pakai apa, duduk tersandar dalam kereta. Saya pun bagi sumbangan. Saya kata ni ada orang bagi sumbangan. Terima kasih Ustaz, terima kasih.
Saya ingat tak ada apa pun. Tapi malam tu bila saya habis kuliah dekat Bayi Haji Baki, saya balik rumah. Saya buka telefon saya. Rupanya ada orang komen. Orang komen, hantar komen. Marah kerana saya cari sumbangan untuk bantu orang miskin. Untuk bantu bangsa kebakaran. Saya kata, Tuan, saya tak ambil 10 sen pun daripada duit yang tuan-tuan sumbang. 10 sen pun saya tak ambil. Saya tak ambil 10 sen pun. Semuanya saya dah serahkan kepada mangsa kebakaran. Kenapa orang kita hari ini macam ni, tuan-tuan? Hilang rasa kasih sayang kepada sesama Islam. Hilang tadi. 10 sen pun tak ambil. InsyaAllah kita ni bila belajar agama, kita ni ngaji agama, kita faham kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Adanya kiraman dan katibin yang mencatat segala amal perbuatan kita. Senyum kita, masam kita, berpaling muka kita dari orang, kiraman katibin catat. Tuan-tuan baca Yasin bangun ni malam ni ucapkan 3 kali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau tuan-tuan beriman dengan ayat itu, tuan-tuan tahu bahawa tangan kita ni akan jadi saksi, kaki kita akan jadi saksi. Mana mungkin kita ambil hak orang? Kalau tuan-tuan baca berkaitan dengan kulit kita, surah Fussilat ayat 21, akan menjadi saksi besok pada hari akhirat. Takkan ada masa tuan-tuan nak ambil hak orang. Ini agama ajar kita. Tuan-tuan baca malam tu, saya duduk tengok api tu oleh bomba nak padam, kata padam-padam. Tak padam-padam. Api menyait begitu cepat. Sebegitu cepat. Tak padam-padam. Saya teringat malam tu kita bersama-sama baca ayat Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah bila nak jadikan sesuatu dikatakan padanya jadi, maka jadi. Saya sempat tanya orang, sampai bila sifat Allah Ta'ala ni dia nak jadikan sesuatu jadi, dia jadi? Sampai bila? Tuan-tuan baca 40 tahun, 50 tahun surah Yasin. Satu sifat yang ada pada Allah ni, kalau dia nak jadikan sesuatu, dia kata jadi, jadi. Sampai bila sifat kun fayakun tu ada pada Allah? Jawabnya, sampai bila-bila Allah ada sifat kun fayakun. Dan saya tanya pula kepada jamaah, kalau tuan-tuan ada sifat kun fayakun tu setengah jam, apa yang tuan-tuan akan buat? Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan buat kalau tuan-tuan ada setengah jam? Setengah jam cukuplah. Apa yang tuan-tuan akan buat? Kalau saya ada setengah jam, yang saya minta yang pertama, mak dan ayah saya hidup balik. Arwah abang saya hidup balik, adik saya hidup balik. Seronok dulu zaman-zaman kita adik-beradik ada. Minta yang pertama. Kalau saya ada kun fayakun tu tuan-tuan, orang yang hina agama Allah ni, saya minta mulut dia bisu terus. Kalau ada. Kalau saya ada sifat kun fayakun tu, saya kata padam api, dia padam terus. Kalau saya ada kun fayakun tu setengah jam, saya minta jadi kaya 50 bilion, 60 bilion, ya Allah, melentung jatuh 60 bilion. Kalau ada. Tapi tak ada, kita tak ada sifat tu. Kalau ada seminit, agak-agaknya apa yang kita buat? Kalau tuan-tuan ada sifat kun fayakun tu seminit, apa yang tuan-tuan buat agak-agak? Saya nak tanya seminit, apa yang tuan-tuan buat? Kalau seminit duduk berangan ni seminit, ada sifat tu, apa yang tuan-tuan buat? Apa yang buat agak-agak? Kalau ada seminit. Jawabnya kita tak ada walaupun seminit. Kita tak ada walaupun sifat kun fayakun tu seminit, tak ada. Allah ni tuan-tuan, dia ada sifat kun fayakun sampai bila-bila. Tapi Allah dia tak zalim pada kita. Ini semayang sunat istisqa. Saya pergi semayang sunat istisqa dekat masjid hari tu, Masjid Bandar, semayang bersama. Habisnya imam baca khutbah. Kata imam, adapun hujan tak turun ini adalah merupakan bala yang Allah Ta'ala timpakan. Maka imam Bakar membacakan satu hadis Nabi.
Tapi dia petik satu sahaja. Dia kata antara isi kandungan khutbah tadi, hujan tak turun ni merupakan bala Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata dia 5 perkara yang kalau umat Muhammad dibuat, maka ditimpakan padanya bala segera. Bala segera. Dia baca satu aja. Bila zakat harta orang tak keluar, maka Allah tahan hujan daripada turun. Dia ada 5 sebenarnya. Saya tak tahu kenapa dia tak baca kelima-limanya. Takut nak jaga hati orang. Nak jaga hati orang. Bila nak jaga hati orang, tak baca, tak tahulah apa sebab. Saya pun tak tahu teks khutbah tu dapat dari mana. Akhirnya kita tak jelas sampai bila pun kita tak faham. Kita tak faham sebab nak jaga hati orang. Kan? Nak jaga sangat hati orang. Samalah hari ni kan. Yang pertama, kalau ikut pada hadis tu, ada dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang pertama, perkara yang mengundang bala Allah segera ini kata dia. Seandainya zina berlaku berluas-luasa dan tak ada yang cegah dia. Kita dengar di Malaysia hari itu, di mana di Pulau Pinang ke apa tu, yang tangkap 130-140 orang LGBT. Apa hukuman yang dikenakan pada mereka? Kalau kita buka dalam kitab Jauharul Mahfuz, orang yang berzina ni hukuman dia sama seperti mana hukum hudud. Kalau dia belum hukum zina, kalau dia belum berkahwin sebat 100 kali. Kalau dia dah berkahwin, ujam sampai mati. Tapi 130-140 hari itu bila buat maksiat LGBT itu, khabarnya sampai sekarang tak ada apa pun hukuman yang kena pada mereka. Kan? Atas alasan mereka buat ni suka sama suka. Bila suka semua suka, kita tak boleh buat apa-apa. Saya nak tanyalah tuan-tuan, kalau polis buat sekatan jalan raya, dia pun tahan kita, kita tak pakai topi leather. Kata kenapa tak pakai topi leather? Kita pun jawab, saya tak pakai ni dengan kerelaan hati saya, encik. Saya tak pakai ni dengan kerelaan hati saya. Kalau pecah pun kepala saya, encik, bukan kepala encik. Agak-agak tuan-tuan kena saman tak? Saya yakin kena saman. Saya pernah yakin kena saman. Kerana kita melanggar hak undang-undang negara. Tapi bila manusia langgar undang-undang Allah, Allah Ta'ala larang ni, larang arak, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kita boleh kata macam tu, biarkan aja. Tak boleh ambil tindakan. Maka ditimpakan kepadanya penyakit merebak. Kita ni tuan-tuan, tiap kali sembahyang kita angkat Allahu Akbar, kita mulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulakan, tapi faham ke tak faham siapa Tuhan kita itu. Hebatnya Tuhan kita ni tuan-tuan, tadi saya katakan kun fayakun. Dia takbir, dia pandai. Kalau tuan-tuan buka daripada surah Al-Kahfi, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah Tuhan itu, kering 7 lautan, tambah 7 lautan, kering 7 lautan, ilmu Allah ni tak habis lagi kamu tulis. Kita tak pandai mana pun tuan-tuan. Allah ni bayangkan 7 lautan kering, ilmu ni tak habis lagi kamu tulis. Tuan-tuan yang duduk kat sini, ada yang dah makan pil darah tinggi, betul? Tadi saya jumpa muslimat. Siapa yang dah makan pil darah tinggi? Umat muslimat angkat tangan. Saya kata berapa banyak puan makan pil darah tinggi? Dia kata separuh, Ustaz. Saya kata siapa yang suruh makan separuh? Dia kata doktor. Saya kata jumpa balik doktor tu, tanya doktor, kalau makan separuh bila nak sihat? Saya nak makan 40 biji sekali doktor, biar cepat sikit sihat. Apa jadi agak-agak? Apa jadi kalau dia makan 40 biji sekali? Kalau bahasa orang Muar dipanggil apa? Mum and the post. Bahasa orang Muar. Kalau makan 40 biji, kita takkan berani langgar. Kita takkan berani langgar arahan doktor kerana kita berfikir bahawa doktor dipandai. Tuan-tuan, Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah ni dengan doktor mana lebih pandai? Kadang-kadang kita dalam bab doktor, kita tak berani petikai. Tentang Allah kita petikai. Ini masalah kita.
Ni masalah kita tu kan. Kita tak yakin, tak kenal Tuhan kita. Walaupun kita belajar, tak ada selai daun pun yang gugur di bumi ni, melainkan diketahui oleh Allah. Kita belajar. Kita berhenti azan. Tak masuk kitab lain ni tak apalah. Ni kuliah penutup. Okay, insyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi itu antara yang diajarkan dalam Islam tadi.
Berlaku sebegitu. Yang pertama bila orang tak mulakan, yang pertama bila zina ni berlaku, orang tak halang dia, maka akan dijadi wabak penyakit yang menjangkit. Dua, dalam kitab tu kata, seandainya ini Allah tak bagi, zina ni Allah yang larang. Bila Allah larang dah tentu tak baik. Pasal orang kita sekarang ni dia dah mula nak pertikaikan. Babi, bila kita kata babi ni dia gini, dia dah kata kita nak bela babi teknologi baru. Tadi saya dapat visit gambar daripada sahabat dari Terengganu, sabun DOVE tu. Rupanya daripada lembu kaki pendek tu buat tu. Diproses macam tu. Hari ni makanan yang kita makan sebagai takut juga. Nak jaga makanan hari ni susah. Yang pertama, itu Allah larang. Wala taqrabu zina, tu bukan saya halang, bukan ketua kampung halang, bukan pejabat agama halang, tapi Allah halang, Tuhan kita halang. Allah lebih pandai daripada kita. Saya nak fahamkan begitu. Kita ni tak pandai. Saya dijemput beri ceramah untuk sekitar lebih kurang 240 orang. Semua para guru daripada Mesir, dari Jordan, dari guru tahfiz diminta saya buat pengisian. Saya sekolah agama Raja Has saja, bukan tinggi mana pun. Lalu saya cakap dengan dia, ilmu kita ni tak panjang mana pun, yang lebih pandai adalah Allah Ta'ala. Allah lebih pandai daripada kita. Kita kena yakin Tuhan kita tu hebat. Sehingga digambarkan tidak sehelai daun pun gugur di bumi ni. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran, Allah Ta'ala mengetahui. Saya duduk termenung dengan anak saya. Anak saya tengok saya duduk termenung. Ayah duduk termenung, ada apa ya? Ayah tengah memikirkan. Ayah fikir apa? Allah kata afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Allah suruh kita fikir, kenapa tak nak fikir? Ayah fikir apa? Saya kata, di saat kau menyalakan api itu tadi, kau bakar api tadi, semalam ayah baca ayat Quran berkaitan daripada surah Ar-Rahman, jin Allah Ta'ala nyalakan daripada nyalaan api tanpa asap. Kenapa Allah sebut begitu? Kan tadi dalam bab lain tadi beristighfar 70 kali lebih. Aku tak terima, kata Allah. Kenapa? Ada sebabnya. Jadi bila kau bakar api, asap tu ada. Sebelum datang api, asap tu ada. Besar asap tu naik besar. Bila naik aja api, asap tu hilang. Asap tu pergi mana? Saya tanya dia, asap pergi mana? Tak tahulah ya. Bila api naik, asap hilang. Bila api padam, tinggal bara. Api pergi mana? Api pergi mana? Saya kata, api tu pergi mana? Hilang sahaja bara, jadi abu. Abu tu pergi mana? Pergi mana? Kalau kita bercakap, saya bercakap, habis saja saya bercakap, senyap, suara saya pergi mana? Haji Nawawi meninggal dunia. Jasad masuk kubur. Nyawa dia pergi mana? Kan? Kita datang tadi petang, tadi siang, dia dah malam. Bila datang sahaja malam, siang tu pergi mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yang mana kita nak dustakan? Pergi mana? Saya tanya, pergi mana? Tak boleh. Saya kata, dia balik kepada yang empunyanya. Siapa yang empunyanya? Allah. Kita ni empunya kita Allah. Allah yang empunya kita ni. Kita balik nanti kepada Allah. Itu di hakikat kita maaf cakaplah. Kan dalam ayat Al-Quran tadi. Maka kata Allah dalam ayat itu yang pertama. Yang kedua Allah kata berkaitan dengan menipu sukatan dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Allah larang menipu sukatan dan timbangan. Hari ni, hari-hari ada penipuan sukatan, timbangan, jual beli, skamer, dibiarkan. Tak ada nak tangkap ke apa ke tak ada. Biar gitu. Kan? Maka kata Allah, kalau benda ni berlaku berluah luasa, tak ada yang mencegahnya, dia akan dapat 3 hukum, kata Allah. Yang pertama kata dia, kemarau panjang, hujan tak turun, air tak turun hujan. Kemarau panjang. Ni tuan-tuan boleh buka, kalau tak percaya, ada kitab ni, lepas ni tuan-tuan beradab, tengok kitab ni tulis. Tengok kitab ni 40 hadis peristiwa akhir zaman. 2, susah nak dapat rezeki. Saya dulu duduk Sabak Au, tuan-tuan. Sabak Au tu dekat, masa saya kecil-kecil tanya dia ni, saya suka tangkap udang dekat situ. Dekat JT Semen tu, kita tangkap udang. Kalau petang ni nak pergi, dalam setengah jam kita dah dapat 1 kilo setengah udang. Senang nak dapat. Taruh kelapa sikit, taruh beras sikit, angkat 5 ekor, 6 ekor udang-udang gantung sebesar ni dulu. Penuh 1 kilo setengah, senang je dapat. Sekarang pergilah tengok ada lagi tak?
Inilah lagi. Tu belum lagi kita tanam pokok. Dulu kita ambil kayu, kita balik cacat jatuh kat tanah 9 bulan pokok ubi tu boleh dapat isi. Sekarang ni tuan-tuan, semai pun belum tentu boleh dapat. Punya susahnya nak dapat rezeki yang ini. Yang kedua. Ini benda kita kena fikir. Bukan kita duduk fikir, kita tengok aja. Dan yang ketiga, kalau orang menipu sukatan dan timbangan, sukatan ni dia tipu, timbangan ni dia tipu, dia akan dapat pemimpin zalim. Hari ni tiba tengok satu demi satu demi satu demi satu demi satu demi satu, belum habis yang ni datang yang ni, belum habis yang ni datang yang ni, belum habis yang ni datang yang ni. Tuan-tuan fikir sendiri saya cakap. Jarang tuan-tuan tengok tak Perdana Menteri Singapura kena saman, ada tak? Ada tak orang bawa dekat tengok hari ni pemimpin zalim. Yang nombor 2, orang menipu sukatan timbangan. Yang ketiga, kata Nabi, tidaklah seseorang itu menahan daripada mengeluarkan zakat harta. Zakat harta dia tak keluarkan, maka Allah timpa kepada dia, Allah tahan hujan dari turun. Wallahualam, tuan-tuan mungkin keluar, mungkin orang lain tak keluar. Zakat fitrah tu keluar, zakat harta orang dah anggap sebagai satu benda beban, habis duit aku. Kan? Macam yang tadilah cerita tadi. Munasabah kita bagi, saya siap kata saya tak ambil 10 sen pun Tuan Haji, kalau nak saya pulangkan balik duit saya pakai duit saya pulangkan balik. Macam ni perangai orang kita kata. Rumah besar bukan kecil kan, banglo besar, tapi perangai rupanya betul lah. Kadang-kadang kita duk fikir orang miskin kedekut, kaya lagi kedekut lagi buruk rupanya. Kan 3 golongan manusia kata Nabi yang Allah suka, 3 golongan Allah benci. Orang yang Allah benci ni orang kedekut. Allah lebih benci orang kaya kedekut dari semakin kedekut. Kalau miskin kedekut tu mana sabar, tapi kalau kaya kedekut, subhanallah, apa jadi tak tahulah. Yang hari ni tuan-tuan tengok yang makan rasuah, yang besar-besar tu, orang kaya kau miskin? Rata-rata orang kaya ni. Orang kaya pangkat besar, menteri, timbalan menteri, wah, semua besar-besar gaji tu. 3. Yang keempat, kata dia, kalaulah manusia ini dia kata melanggar janji Allah, janji Rasul, kata Nabi, janji Allah, janji Rasul, dilanggar. Dia janji nak beribadat menyembah kepada Allah, dilanggar janji Allah. Dia tak laksanakan apa yang dijanji dengan Allah. Saat di alam ruh Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Dijawab, qalu bala. Bahkan bila duduk kat dunia ni dia lupa janji, dia langgar. Maka aku jadikan kekuasaan orang kafir menguasai mereka itu sedikit demi sedikit. Tak payah banyaklah. Kalau tuan-tuan tengok saya cakap ni, kita duduk Jalan Bakariah ni dulu, saya duduk Jalan Bakariah ni dulu, kan, sampailah ke sana, majoritinya saya ingat 80%, 90% orang Melayu Islam. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, tinggal berapa buah aja. Cuba tengok sendiri, sikit demi sikit, sikit demi sikit dapat menguasai kita, sikit demi sikit. Semalam bila saya lalu jalan Banang, saya tengok antara 2 darjat, kubur dia kubur kita, tokong dia masjid kita, sekolah dia sekolah kita, rumah dia rumah kita. Antara 2 darjat kita tengok, subhanallah. Nah, yang keempat, yang kelima, tidaklah mereka memungkiri janji tidak pemimpin melaksanakan undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Dia tak laksanakan undang-undang Quran ni, kata dia, aku akan jadi perpecahan di antara mereka dengan mereka kerana mereka sendiri. Tuan-tuan tengok, kalau berlaku di masjid, di surau hari ni pecah, siapa punya punca? Siapa punya punca? Orang kita. Yang lebih malang nasibnya, orang lain nak makan babi, kita sibuk memperjuangkan kebabian. Apa cerita ni tuan-tuan? Hari ni duduk-duduk terbeling terbalik kita kan. Tuan-tuan tengok, sampai Sultan Selangor boleh kata apa? Suruh expo tu duduk buat rumah dekat kandang babi tu. Nak sangat. Kenapa tuan-tuan dekat? Ni. Al-fulusu fid dunia. Dalam bahasa Ustaz Ismail Kamu mari sebut al-fulusu fid dunia wa mampu sufi akhirat. Tak ada fikir lagi tak. Ini hebatnya kitab Al-Quran. Hebatnya kitab Quran ni tuan-tuan, nak beritahu, kalau tadi ayat yang saya baca, saya suka baca ayat Quran ni, dia punya cerita tu komplit set. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ayat 60 62 komplit set.
Dia yang tidurkan kamu pada waktu malam. Satu, dia tahu apa yang kamu buat pada waktu siang. Dua, dia bangkitkan kamu pada waktu siang. Tiga, untuk menghabiskan sisa usia kamu. Empat, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Lima, lalu diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Enam. Tujuh, dialah penguasa mutlak atas hamba-hambanya, lalu diutus kepadanya para malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat itu akan mencabut nyawanya, mereka tak pernah melalaikan tugas-tugas dia. Sampai masa haji jami'ah tuan-tuan meninggal dunia, orang yang baik, sangat-sangat baik. Kalau tuan-tuan tanya saya, baik, sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kan? Sahur pagi itu kata isteri dia, dah siap sahur, masuk bilik air, nak pergi surau, nak semayang. Entah macam mana, tengok-tengok kat situ. Jatuh gitu, saya duduk sebelah, duduk bersebelah, tak boleh buat apa. Dalam kita hahu, memang tak boleh buat apa, Ji, Mak Hajah, saya kata. Memang takkan boleh buat apa. Kerana berdasarkan kepada ayat Quran daripada surah Al-Qiyamah, bila nyawa salah sampai ke kerongkong, mereka tahu itulah detik perpisahan. Siapa lagi, kata Allah, yang dapat menyelamatkan nyawa kamu? Allah cabar manusia. Mana ada manusia tu kuat, tak terror. Kau raja, kau menteri ke, kau sultan ke, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tanjung Gading berlambak meninggal tahun ni kan. Boleh nak raya, nak puasa ni seorang-seorang. Saya pun orang cakap puasa, saya dah tak berani cakap dapat tak puasa tak. Sehat pun mati, yang sakit pun mati. Nak kata sakit tu mati, itulah yang sehat meninggal. Tiba-tiba aja. Nak cakap macam mana? Boleh nak dapat Ramadan ni tuan, nak dapat Ramadan. Belum tentu tuan-tuan. Yang accident yang terbakar semalam pergi Batu Pahat, sebuah rumah terbakar. Dia duduk dalam rumah tu, mati hangus terbakar. Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala bagi. Kemudian diutus pada mumarah malaikat untuk mencabut nyawanya, dan mereka tak pernah lalaikan tugasnya. Lalu malaikat kami mencabut, mereka tak pernah lalai. Kemudian pada ketika itu kamu akan dibawa kepada Tuhan kamu. Kan? Tuhan kita balik juga pada Tuhan, lambat cepat saja. Jadi kita berubah tuan. Kita nak masuk Ramadan ni dah berdoa 2 bulan, dah dapat Ramadan ni besok, kita tengok. Kalau jangan tengok awal, pergi masjid jangan tengok awal. Kalau tengok awal, memang macam tuan-tuan nak besarkan balik masjid ni, tak muat orang. Memang tuan-tuan tengok, pada pergi awal tengok, memang macam nak kena besarkan masjid, tak muat ni orang, dah ramai sangat orang datang. Tunggu sampai 2 minggu, baru kita nak tengok nak besarkan masjid ke tak masjid. Saya bimbang, kita ni sembahyang jadi orang puasa ibarat sebatang tebu tau. Makin hujung makin tawa, makin hujung makin tawa, makin hujung makin tak ada. Bila dengar je 15 hari bulan, bila tiba hari raya, dah tak ada orang lagi dah. Lazimnya macam tu. Tiap-tiap tahun macam tu. Mana nak capai tahap ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tu bila nak jadi? Agak-agak. Saya cakap bahasa mudah tuan. Dengar matlamat puasa tu nak jadi orang bertakwa, tapi nak capai bukan mudah. Ibarat kalau buat tuan-tuan buat telur masin, dia bukan sehari buat tu jadi telur masin. Dia duduk 15 hari, 20 hari, dia buat jadi telur masin. Kita balik rumah, bulan Ramadan, kita balik rumah. Buka peti ais. Dalam peti ais tu ada air yang melanda berpeluh-peluh dekat botol tu. Musim panas macam ni, anak tak ada, isteri tak ada, semua tak ada. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh ambil tak agak-agak? Lain clear. Ambil tak? Ambil tak? Sahih tuan-tuan takkan ambil. Kenapa? Ambil ajalah, orang bukan tahu. Kita minum secawan air yang melanda tu orang bukan tahu. Tapi ada iman tu kita takkan ambil. Saya banyak kita dididik. Saya dulu sekolah tu Perak tu tuan. Balik jalan lagi kecil, dulu sekolah Pek Songkat. Darjah 1 saya dah puasa dah. Hidup lagi cikgu saya Hadijah binti Hasan. Dia bagi saya duit 10 sen, 20 sen. Cak, kenapa ni tak makan ke? Puasa je, puasa. Dia kecil lagi 1. Orang tua-tua dulu dari darjah 1 dah dia ngajar puasa. Kan? Kalau tak boleh pun separuh piuk, separuh piuk. Kita ngajar separuh piuk, separuh piuk.
Supaya bila besar, bermakna kalau ikut puasa darjah 1 7 tahun, sekarang dah umur 59 tahun, bermakna 52 tahun kita berpuasa. Capai tak matlamat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Contoh fikir, tepuk dada tanya iman. Berlalu puasa kita. Orang bertakwa macam mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau 3 sifat ni sebut nama Allah terlutar, kita tak nak juga tak. Buat benda-benda baik ni kita tak nak. Baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini istimewa bukan kerana puasa semata-mata pada saya, tapi Ramadan ini istimewa kerana bulan Ramadan ini bulan yang padanya turun kitab Al-Quran. Saya selalu cakap kepada tuan-tuan, wish kita nak ikut. Wish ni, kita ikut wish ni buka. Tengok jalan nak tuju satu tempat, kita buka wish. Wishnya, kalau kita nak tuju, dia akan turn left, turn right, straight, turn left, turn right, straight. Kalau kita ada wish, kita tak ikut, kita tak faham, left dengan right, kiri kanan. Kiri ke kanan, kita tak jumpa destinasi kita nak tuju. Wish untuk syurga, masuk syurga Allah ni. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni merupakan petunjuk yang paling lurus, merupakan petunjuk yang paling betul. Nak selamat masuk syurga, ikutlah ni. Tadi saya bahaskan 3 doa yang dibaca oleh banyaknya manusia pada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ni biasa, famous. Budak kecil tadika pun hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lagi famous. Orang kita kalau baca doa, bila sampai yang di sini, kaki dia dah sampai lutut dah. Rabbana atina fid. Patut yang itulah yang Nabi doa tak tinggalkan. Beri kebaikan hidup di dunia, beri kebaikan hidup akhirat. Saya tanya orang, apa dia kebaikan hidup di dunia? Apa dia kebaikan hidup di akhirat? Kenapa tak nak masuk neraka? Kenapa tak nak masuk neraka? Saya menelaah dalam Quran, tak kurang daripada 10 sebab yang terjebakkan kita ni tak nak masuk neraka. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran tu. Ayat ke 18, 19, 20, 21. Orang yang masuk neraka dalam surah Al-Hajj, Allah kata akan dipakaikan pakaian baru api neraka. Akan dicurah atas kepala dia air yang panas mendidih menggelegak. Akan diberi pokok-pokok yang zakum yang pahit berduri. Tak payah banyak tuan-tuan balik makan, cari duri ikan mayong. Siapa boleh makan duri ikan mayong 3 ketul, saya bagi 3 bosin. Saya janji. Orang yang masuk neraka dia akan minum, kata Allah dalam surah Naba, hamima wa ghassaka, air yang panas mendidih dan menggelegak, dan air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, bangkai hitam busuk meleleh, air hitam itulah yang menjadi minuman ahli neraka. Sebab itu tadi saya tengok dekat tanah kubur Bakri Batu 6, habis kuliah saya tengok. Tepat sangat Nabi kata. Nabi kata apa? Seperti mana batu yang keras kalau direndam dalam air tidak akan jadi lembut, sebegitu juga hati yang keras, kata Rasulullah, takkan berguna padanya sebarang nasihat. Orang nasihat, dia kata dia hentam. Kata Nabi, semua kamu ibarat tanah kuburan. Tengok kubur Bakri Batu 6 macam Taman Rashidah Utama, cantik, putih, teratur, lawa. Tapi cuba korek dekat dalam dia. Cuba korek dekat bawah tanah tu, apa ada? Bangkai busuk bulat semua ada dalam tanah. Manusia ni kadang-kadang tengok luar kan main cantik, tapi dalam penuh dengan hasad, dengki, riak dan ujub dan takbur. Ini yang merosakkan hidup manusia. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah panjang usia kita bertemu balik lepas raya kan? Lepas raya kan? Tak tahulah apa-apa pun, saya ikut perkembangan pada tuan-tuan di sini insya-Allah tuan. Jadi kalau ada salah dan silap sepanjang saya kuliah, saya minta maaf. Saya dalam sipir hidup saya tak nak ada dosa dengan orang. Sebab dosa dengan orang akan menyebabkan kita muflis besok pada hari akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa asribna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.